Lantas badai meniti gelombang di laut lepas. Di sungai dan pulau kecil di tengah lautan yang saujana memandang. Tangkas menentang jenayah rentas sempadan. Tidak gentar menggempur, malam atau siang. Keperwiraan mereka dipaparkan menerusi Op Maritim. Suasana tenang di perairan Johor memang mengasyikkan. Kedamaian itu tidak bermakna bebas daripada kegiatan jenayah. Bagi polis marin di wilayah 2 Johor, tanggungjawab menjaga perairan selatan tetap diteruskan walaupun ancaman tidaklah kritikal. Melakukan tugas risikan di darat dan di laut bukan tugas mudah. Pasukan polis marin penggerang melakukan pemantauan di pesisir pantai Pulau Hijau, Kota Tinggi Johor. Kali ini tumpuan diberikan di kawasan hutan. Kawasan ini digunakan oleh tekong darat untuk membawa masuk pendatang asing tanpa izin dari negara jiran secara haram. Selepas melakukan risikan, operasi menangkap parti dilancarkan. Sebelum ini saya memasuki PDRM pada bulan 3 1998. Untuk pengetahuan umum, kami ini bersedia 24 jam di laut untuk diatur gerak. Pasukan polis marin menggerakkan unit gempur marin Anggerin untuk melakukan rondaan di sekitar perairan Tanjung Balau sehingga ke Pulau Kong Kong, Pasir Gudang, seterusnya ke titik sempadan Malaysia, Singapura. Rutin rondaan ini bertujuan untuk memastikan tiada nelayan asing yang menceroboh sempadan perairan negara. Bagi mengelak dikesan pihak berkuasa, penjenayah menukar taktik. Kegiatan haram dilakukan pada waktu malam. Kononnya kelibat mereka tidak dapat dihidu anggota polis marin. Ternyata anggapan itu tersasar. Hasil maklumat yang diperolehi, sekumpulan parti dikatakan akan keluar dari Malaysia menggunakan jalan yang tidak diwartakan. Selepas maklumat yang dikumpul mencukupi, maka bermulalah operasi yang diketuai oleh ASP Ahmad Amri Abdul Rahman bersama 13 anggota dan turut dibantu dengan bot polis strike craft PSC-29. Burung sudah masuk sangkar. Jika tidak bertindak pantas, pasti terlepas. Keadaan laut agak bergelora di mana angin bertiup selaju 30 hingga 50 km sejam, di mana keadaan laut ombak beralun tertinggi 2.5 hingga 3 meter. Dan kita percayai mereka cuba juga untuk menyusup keluar menggunakan bot pancung. Tepat jam 2 pagi, anggota berpakaian preman sudah bersiap sedia untuk membuat serbuan. Lokasi serbuan di hutan pantai Pulau Hijau. Ada melakukan risikan dan mengambil beberapa harilah. Dan untuk kali ini kita ada mengalami beberapa kesukaran lah sebab keadaan kawasan di mana kita membuat operasi ini agak lasak. Tembakan dilepaskan ke udara bagi memberi amaran kepada parti untuk menyerah diri dan tidak lari. Ini adalah prosedur operasi standard SOP. Dan semasa ditahan, mereka parti tidak agresif, cuma ada berlaku sedikit pergelutan lah. Serbuan di Pulau Hijau dapat dirakam oleh kru Op Maritim dan tiada seorang parti pun yang menyedari kawasan ini telah dikepung. Namun sebaik mengetahui mereka dikesan, ada yang cuba melarikan diri, tetapi gagal. Kamu mau lari ke mana kamu? Kamu yang macam-macam ya? Memang kita akan mengambil masa yang lama. Kadang-kadang kita akan masuk
petang dan menunggu air pasang penuh mungkin pada tengah malam. Dan waktu malam, tengah malam lah memang akan adanya bot-bot yang daripada negara seberang datang ke pesisir pantai negeri Johor untuk ambil parti. Kamu lari ke mana? Mau pulang, Pak. Kau pulang ke mana? Serbuan berjaya menahan seramai 30 orang iaitu 21 orang lelaki dan 9 orang wanita. Hasil siasatan awal, mereka mengaku perlu berkumpul di kawasan ini sementara menunggu bot pancung tiba dan mereka dibawa ke negara jiran. Di mana? Di Kendal, Pak. Ini? Mau, Pak. Kamu? Mau, Pak. Hah? Mau pulang? Mau dari mana? Hah? Pulang. Pulang kerja apa? Ya, kesemua parti wanita yang ditahan tu dalam keadaan sihat, berumur dalam lingkungan 25 hingga 48 tahun dan lelaki seramai 21 orang dalam lingkungan 20 hingga 54 tahun. Kesemua mereka dibawa ke Balai Polis Bandar Penawar untuk tindakan lanjut. Mereka didakwa di bawah Akta Imigresen 1959 Palang 63 kerana cuba keluar dari Malaysia menggunakan jalan yang tidak diwartakan. Tekong darat ni kita tahan untuk kita dapatkan siasatan lanjut di mana kita akan mengesan ketua-ketua sindiket yang masih lagi bebas dan berdasarkan tangkapan tersebut di mana dengan kerjasama pihak daripada Atipsom Bukit Aman kita berjaya membekas beberapa tekong yang dipercayai terlibat dengan kegiatan penyusupan keluar dan masuk parti. Manakala tekong darat didakwa di bawah Seksyen 26A Atipsom 2007. Kita telah 2 kali menerima maklumat terus daripada nelayan dan kita telah respon dengan dalam jangka waktu yang singkat. Op landai di perairan Johor tidak akan berhenti di sini. Ternyata kerjasama daripada semua pihak membolehkan pasukan polis marin memperhebatkan tugas menjaga keamanan negara. Dan kita akan teruskan usaha itu. Apabila ada keperluan untuk respon, kita akan pastikan respon kita ini dalam masa yang terpantas. Dengan kejayaan ini, pasukan Polis Marin Wilayah 2 akan tetap terus membanteras secara habis-habisan bagi memastikan parti tidak menyusup keluar dari negara kita melalui jalan laut dengan sewenang-wenangnya. Kristian tempoh hari 2014 hingga 2015 sejumlah 5,878 kes pelbagai kesalahan undang-undang tersebut telah dicatatkan. Ancaman penyeludupan komoditi terlarang, pemerdagangan manusia dan kini ditambah ancaman kuat militan IS menjadi cabaran buat pasukan polis marin pada 2016. Pada satu masa, lebih 50 kapal dan bot peronda, hampir 1,000 anggota polis marin bertugas menjaga perairan negara melalui pulau dan sungai perairan dan pelabuhan agar keselamatan dan ketenteraman awam terjamin. Inilah iktizam Komander Pasukan Polis Marin SAC Abdul Rahim Abdullah. Ikuti wawancara Op Maritim bersama beliau. Tuan, kita difahamkan tahun 2015 antara tahun yang cemerlang bagi pasukan polis marin dari segi penguasaan termasuk rampasan dan penangkapan penjenayah di perairan Malaysia. Boleh Tuan jelaskan sedikit mengenai kejayaan terbesar polis marin? Bagi pasukan polis marin, penguasaan memberi erti kata yang begitu luas, besar maksud dia. Bermaksud setiap penugasan oleh bot-bot ronda ini mesti mendatangkan hasil dalam konteks penguasaan. Itulah tugas pasukan polis pun. Bermaksud juga penguasaan tu mesti memberi satu impact kepada penjenayah-penjenayah ataupun mereka yang sering melanggari undang-undang perundangan negara. Jadi ini juga memberi satu faktor tolak, push factor kepada anak-anak buah saya dalam bahawa setiap bot-bot yang beroperasi mesti menghasilkan
tangkapan-tangkapan dalam konteks menguasai undang-undang negara. Kerana kita kena memelihara undang-undang negara ni. Dalam kita gabungkan kepada 2 tahun ni apabila diberi second lifeline no boundary decision tempoh hari 2014 hingga 2015 sejumlah 5,878 kes pelbagai kesalahan undang-undang mereka telah kita catatkan dengan nilaian rampasan mencecah 225.8 juta. Ini juga memberi satu mesej kepada mereka ni bahawa pasukan Polis itu serius dalam menangani permasalahan pelanggaran undang-undang maritim negara. Tuan, kami melihat ada strategi serampang 3 mata dalam kerajaan memastikan keselamatan dan kedaulatan negara di perairan kita. Iaitu di antara kerjasama di antara Tentera Laut Diraja Malaysia, Pasukan Polis Marin dan juga Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. Bagaimana Pasukan Polis Marin melengkapkan strategi serampang 3 mata ini? Saya tertarik dengan notion of serampang 3 mata ni, Puan. Dalam konteks pengoperasian juga, saya memikirkan bahawa boleh diaplikasikan pendekatan yang bercorak kepada 3 serampang 3 mata, di mana kita sedar bahawa perairan negara itu begitu luas, pantai yang begitu panjang untuk dikawal sepenuh total. Security coverage ini mungkin agak sukar. Tapi kita pun sendiri sedar bahawa TLDM, Tentera Laut Diraja Malaysia, memainkan peranan pertahanan negara. Manakala kedua agensi yang akan saya sebut iaitu Pasukan Polis Marin dan juga FPMM complement each other dalam menentukan bahawa perairan negara khususnya dalam menguasai undang-undang itu digerakkan bersama atas platform di mana setiap operasi dan penggabungan operasi ini mesti digerakkan melalui Majlis Keselamatan Negara. Maksud mereka akan bergerakkan dalam mewujudkan satu jaringan kolaborasi ketiga agensi. Yang ini telah pun dilakukan semasa kita menerima laporan kekerapan insiden-insiden di Laut Pengerang tahun lepas, di mana kapal-kapal dagang termasuk kapal-kapal kepentingan negara diganggu gugat oleh anasi-anasi ataupun jenayah. Jadi kita bergerak melalui platform Majlis Keselamatan ini bahawa perondaan penugasan operasi di kawasan itu perlu dilihat oleh masyarakat pengguna-pengguna laut berkenaan dan dirasai oleh mereka. Dirasai bermaksud setiap pertembungan dan pemeriksaan kapal ronda kepada kapal-kapal yang melalui itu kita laksanakan engagement, mendapatkan apa-apa juga maklumat dan masa yang sama kita memberi satu keyakinan bahawa kawasan ini dipantau oleh ketiga agensi negara. Soalan tambahan. Adakah pada masa ini ketiga-tiga agensi ini berkongsi maklumat risikan dan juga operasi? Saya tidak nafikan masing-masing ada kekuatan dalam konteks membangunkan risikan-risikan dan kita pun ada menyalurkan maklumat-maklumat dalam konteks penyaluran itu mesti melalui Majlis Keselamatan Negara supaya ada satu koordinasi strategi untuk kita gabungkan. Kadang-kala maklumat ataupun risikan yang dibangunkan oleh Pasukan Polis Marin sama apa yang dibangunkan oleh FPMM di kawasan tanggungjawab, kawasan-kawasan yang kita memberi fokus. Jadi inilah yang kita gabung, salurkan kepada satu agensi ataupun melalui pusat pengawasan penguasaan maritim. Jadi kita teruskan melancar apa juga kawasan-kawasan yang perlu dibuat pemantauan kepada permasalahan kawasan tersebut. Kegiatan penyeludupan manusia dan barang terlarang bukan hanya tertumpu di kawasan perairan selatan tanah air. Daerah Lumut Perak di barat Semenanjung yang berhadapan dengan Selat Melaka turut menjadi ancaman jenayah aktiviti penyeludupan haram. Tanjung Belawan dan Medan di wilayah utara Sumatera, Indonesia adalah kawasan terhampir yang menjadi tumpuan penyeludup untuk melakukan aktiviti itu. Jaraknya sekitar 229.08 km atau kira-kira 123.69 batu nautika. Walaupun kedudukan kedua-dua daerah itu tidaklah dekat seperti antara Johor dan Pulau Batam serta Pulau Bintan di bahagian selatan negara itu,
yang dianggarkan kurang dari 20 batu nautika atau kira-kira 37 km menghala ke daerah Pengerang di Johor. Penyeludup atau tekong laut yang membawa pendatang asing tanpa izin parti sanggup menggadai nyawa merentas gelora samudera daripada patuh kepada undang-undang termaktub. Mengambil kira risiko perairan negara di Ceroboh, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Daerah Lumut sentiasa memantapkan kemampuan aset dan persenjataan yang lengkap selain menyusun strategi bagi membendung pencerobohan itu daripada berterusan. Ini dicapai menerusi hasil kerjasama dengan penguatkuasaan maritim baik dari dalam dan luar negara. Kali ini kami membawa anda mengikuti operasi yang dikendalikan sepenuhnya oleh APMM Daerah Lumut menggunakan kapal KM Gagah yang diketuai oleh pegawai pemerintahnya Lieutenant Commander Muhammad Rizal Hishamuddin. Operasi tertumpu pada aktiviti penangkapan ikan di sekitar perairan Pulau Pangkor sehingga ke Pulau Jarak di Perak. Setelah lebih 1 jam berlayar dari pangkalan Lumut, bacaan radar tiba-tiba mengesan sebuah objek mencurigakan kira-kira 10 batu nautika dari Pulau Jarak. 5.6 nautical miles, bearing 300, course 163, speed 10 knot, CPA 1 cable 2 pole. Pegawai dan anggota terlebih dahulu menganalisa pergerakan objek terbabit sebelum bertindak, risiko ancaman penjenayah dan kemungkinan aktiviti lanon. Arahan keluar dan bersiap sedia segera dibuat. Setelah kedudukan objek dikenal pasti, sebuah bot peninjau APMM dihantar ke lokasi untuk membuat tinjauan awal. Maklumat awal diperolehi, objek itu adalah sebuah bot nelayan asing yang tidak berdaftar di Malaysia. KM Gagah terus mengubah haluan ke kawasan yang dikenal pasti untuk melakukan pemeriksaan lanjut. Selepas berpuas hati dengan tahap keselamatan, unit menggeledah KM Gagah diarah bersiap sedia bagi memulakan operasi. Taklimat operasi disampaikan oleh Lieutenant Muda Faiz Sukarno. Taklimat antara lain meminta pegawai dan anggota yang terlibat dalam operasi serbuan mengambil langkah-langkah keselamatan dan prosedur operasi standard SOP sebelum melakukan penggeledahan. Kira-kira 20 minit mengesan kedudukan kapal suspek, KM Gagah tiba di lokasi yang dicerap radar. Bot suspek diarahkan untuk rapat dengan KM Gagah sebelum siasatan lanjut dilakukan. Anggota unit geledah yang diketuai Lieutenant Muda Faiz terus bergegas naik ke bot suspek untuk melakukan pemeriksaan keseluruhan kapal. Semua awak-awak dan tekong diarah untuk berkumpul di bahagian depan bot dan dokumen pengenalan diri serta status permit kapal diperiksa. Berikan 2 orang anggota geledah kita untuk buat search ke atas bot nelayan itulah. Lepas tu 2 orang akan tinggal di bahagian hadapan ini untuk menjaga anggota bot berkenaan. Setelah pemeriksaan dilakukan, anggota penguatkuasa mendapati 33 individu yang kesemuanya berasal dari sebuah negara jiran berusia di antara 17 dan 60 tahun gagal mempamerkan dokumen sah untuk memasuki negara ini. Mereka juga didapati terbabit dalam kegiatan penangkapan ikan secara haram di kawasan perairan negara. Kami membawa bot tersebut diiringi ke JT PJM Lumut untuk diserahkan kepada pegawai penyiasat untuk siasatan dan tindakan lanjut. Tambahnya, bot nelayan ini memasuki negara pada waktu malam dan tidak menyalakan lampu keselamatan bagi mengelak diri dikesan pihak berkuasa. Kesemua awak-awak dan tekong disiasat di bawah Akta Perikanan 1985. Mereka didapati melakukan kesalahan imigresen kerana gagal mempamerkan dokumen pengenalan diri. Tidak berakhir di laut. Op Maritim membuat susulan tindakan undang-undang yang dikenakan terhadap parti yang ditangkap dalam operasi. Dan pada 3 November lalu, kesemua tekong dan awak-awak dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Seri Manjung. Kesemua tertuduh didakwa di bawah Akta Perikanan 1985, Seksyen 15-1-A kerana menjalankan aktiviti penangkapan ikan di perairan negara tanpa kebenaran. Tekong bot Abdul Jalil Kochi dijatuhkan hukuman denda RM500,000, manakala awak-awak yang terlibat didenda RM50,000 setiap seorang. Jika gagal membayar denda, mereka boleh dipenjara sehingga 3 bulan. 30 awak-awak ini dihantar ke penjara Tapah, manakala 3 lagi dihantar ke penjara Sungai Petani kerana bawah umur. Hukuman diputuskan oleh Magistrate Nur Syakira Ibrahim. Ini adalah tangkapan terbesar di daerah Maritim 3 Lumut sepanjang tahun lalu. Bot ini pula dilucut hak dan menjadi milik kerajaan Malaysia. Dokumen. No.
sikit. Di top malam.